Sekarang bersama dengan Kru Ian, Fatah Amin yang baru balik daripada Netherlands. Selama berapa hari kat sana? Selama 8 hari. 8 hari macam tu. So untuk syuting, bukan saja untuk syuting Heroes Seorang Cinderella juga. Ada few scenes from Surat Tim Sepala Raya. Lepas tu kita ada buat 2 commercial. My client juga, Oli Candy dan juga Farid lah. Okay, boleh ceritakan sedikit lah pengalaman berlakon dekat Netherlands pertama kali ya? Bila sampai sana, saya dapat tahu location yang mereka pilih ni. Memang saya pun sangat terkejut sebab saya pun tak tahu location macam mana. Saya tahulah dekat dalam skrip tu Chase Castle, kita akan shoot dekat Castle, kita akan shoot dekat few macam gardens tu semua. Tapi saya tak tahulah macam mana gambaran location tu. Bila sampai sana, bila saya dapat tengok sendiri memang cantik sangatlah. Subhanallah, cantik sangat location yang mereka ambil untuk syuting dekat Amsterdam ni. Memang scenery kat sana pun memang best, cantik. Pemilihan castle pun cantik besar. Memang castle tu pun cantik. Memang saya memang sangat teruja, memang sangat excited nak tunggu bila keluar dekat TV nanti macam mana. Kita dah tonton 3 episod, malam ni episod yang keempat, betul eh? Betul. So sejauh mana penerimaan lah yang Fatah Amin dapat daripada peminat sekarang ini? From the feedback memang saya dapat most of them is positive comments, alhamdulillah. Tapi biasalah, tak semua benda kita buat tu ada orang suka, ada juga yang tak suka. So benda tu saya ambil sebagai benda yang positif. Yang mana kurang, insyaAllah saya sendiri akan improve. Saya akan buat yang terbaik lagi. Sebab sekarang ni pun kami masih lagi meneruskan baki penggambaran. Dan kemungkinan Malaysia C insyaAllah akan habis by end of puasa. Middle puasa baru habis syuting. So meanwhile tengah tayang on air dekat TV, kita orang masih lagi sebenarnya tengah syuting. I'm the king of this castle. Yeah. Welcome to my... Fatah, ada komen-komen yang negatif yang boleh dibaca. Ada yang mengatakan Fatah apabila berlakon dengan Fazura, terutamanya dalam Heroes Seorang Cinderella ni, dah berubah 360 darjah. Berbeza dengan sebelum-sebelum ini. Karakter Fatah Amin sendiri dah macam dah macam dah terbawa-bawa daripada daripada drama ke luar drama, macam lain sedikit lah. Mungkin boleh. Bagi saya hanya melunaskan tanggungjawab saya ataupun membuat tanggungjawab saya sebagai seorang pelakon. Apa yang kami sebab basically orang tahu drama ni adalah drama romantik. And of course fans kalau boleh dia nak tengok semua BTS. Apa yang saya share dekat dalam story tu semua BTS sebenarnya behind the scene untuk shooting Heroes Seorang Cinderella. And of course untuk dapatkan chemistry tu bukan senang. Macam saya pernah mention sebelum ni, saya dengan Fazura tak pernah jumpa, tak pernah kerja, tak pernah bercakap, tiba-tiba kena berlakon jadi husband and wife. Terus even first day shooting terus macam dah kena start untuk buat all the sweet scene tu semua. Benda tu susah. Kalau tak percaya, cubalah try jadi pelakon dan tahulah benda tu susah. And of course untuk develop chemistry tu yang orang fans inginkan tu, memang benda tu memang memerlukan masa dan memerlukan banyak orang cakap banyak kerjasama lah. So apa yang saya buat tu semua, yang saya share, yang saya boleh share, saya share. Sometimes bukan saya yang nak share, tapi ada production ke ataupun our PA atau manager yang ada kat situ yang share. So saya pun tak faham dari segi mana yang berubah ni. Saya hanya membuat kerja saya sebagai seorang pelakon. So saya harapkan pemain kat luar sana fahamlah. Okay Fatah, ada dalam IG story Fatah bersama dengan Fazura dalam van, Singat Budi ada mengatakan Fatah cakap ada kejutan untuk peminat. Boleh bukan wawarkan lah sebab kejutan kan. Adakah ia berkenaan dengan peribadi atau personal ke ataupun perancangan korang berdua ke masa depan? Itu pun saya tak nak bagi tahu lagi sebab namun kejutan, surprise. Kalau saya bagi tahu, saya bagi hint, nanti orang boleh baca lah. So basically benda tu memang dari sudut career ke ataupun macam mana? Dua tu je, career atau peribadi? Cannot tell. Basically itulah, saya
saya sebenarnya harapkan peminat-peminat saya ni kalau boleh first impression, first what comes in your mind tu, kalau boleh first positif dulu. Sebab saya selalu macam tu. Saya sendiri, kalau tanya saya, first apa benda yang saya fikir, my first thought is always positive. And then kalau saya tahu benda tu, baru saya macam okay, negatif lah, ataupun depends lah kan, in situation, in any situation. So untuk kalau even macam statement macam ada surprise tu, saya tak nak lah kalau peminat terus fikir benda-benda yang negatif. So benda-benda macam ni, it can be anything, it can be career, it can be collaboration, it can be anything. So selalulah positifkan diri anda. Fatah, banyak benda yang berlaku terutama apabila Fastyle Asia, IG punya Fastyle dah di-hack, you punya Stalker Cafe pun dah kena hack. Mungkin ada tindakan undang-undang dibuat oleh management macam mana? Ada terfikir, sebenarnya ada terfikir untuk tindakan undang-undang. I mean, kita boleh, negara kita ada undang-undang. So sebenarnya all the hackers ni semua, apa yang diorang cuba buat ni semua, sebenarnya diorang ingat diorang boleh selamat. Maksudnya sampai bila-bila diorang boleh enjoy all the moment untuk hack orang ni. Tapi sebenarnya dia tak tahu benda ni melibatkan periuk nasi orang, melibatkan family. And bagi saya kalau tanya personally, memang saya benda ni memang saya tak suka lah. Kan? Ada tak terlintas daripada dalam fikiran Fatah yang benda ni dilakukan oleh orang yang tak suka ataupun anti Fatah Amin ke macam mana? Saya tak boleh tuduh ataupun tak boleh cakap siapa. It can be anyone. Siapa yang buat ni. Mungkin orang ni saya saja je. Dia tak kenal saya pun sebenarnya, tapi dia saja nak hack IG ataupun klien saya punya IG ke cafe saya punya. Tapi itulah macam saya cakap, benda ni melibatkan periuk nasi orang. Kena ingat bila periuk nasi orang ni, kena ingat bila ada periuk nasi, ada bisnes, ada rezeki ni, melibatkan family. Cuba bayangkan kalau you hack IG dia, kena mengena dengan bisnes dia, kena mengena dengan rezeki dia, kena mengena dengan anak dia, wife dia, mak ayah dia yang makan punca rezeki tu. So you sebenarnya, once you hack, you dah hack the business, you dah hack the family, periuk nasi, rezeki family tu. So kalau benda tu jadi kat diri kita, orang manipulate ataupun orang iri hati buat benda tu kat family, apa kita rasa? So untuk kesanan untuk orang-orang yang buat benda-benda yang tak bertanggungjawab ni, saya sarankan berhenti terus. Kalau tak ada kerja tu, pergilah cari kerja. Jangan nak hack IG orang. Benda ni kena guna bisnes dan periuk nasi, kena fikir benda tu. Dan itu je lah yang saya boleh pesan. Okay, akhir sekali, describe hubungan Kuk Ian dengan Cinderella, 3 perkataan. Describe semasa di Netherlands lah. Bukan Fatah Amin dengan Fazura tau. Kuk Ian dengan Cinderella. Korang honeymoon kan? Really 3 perkataan je. Enjoy. Lovely. Ayolah, untuk lovely. Okay, lovely, memang enjoy. Memang nak reception punya scene kat sana. Memang very romantic dah. 3. Lovely. Okay, last sekali, ucapan daripada Fatah Amin sempena berpuasa kepada semua. Okay. Hai kepada semua penonton Budi.com, saya Fatah Amin. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam, tak kira anda berada di Malaysia, Brunei ataupun Singapura. Semoga bulan Ramadan ni kita dapat penuhkan dengan daripada usaha-usaha duniawi, kita boleh dapat penuhkan dengan ibadah-ibadah. Dan selamat berpuasa saya ucapkan. Bye.